Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Dan salam Jumaat kepada sahabat-sahabat Pak Haji yang beragama Islam. Jangan lupa sahabat-sahabat tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Dah beberapa hari ni Pak Haji memang dah lah tak buat video kerana Pak Haji sibuk dengan kerja-kerja yang wajib ataupun patut diselesaikan. Sebab maklumlah kita ni orang yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi kita kena utamakan kerja-kerja yang lebih penting. Jadi apa yang Pak Haji nak kongsikan pada sahabat-sahabat hari ini bukanlah untuk Pak Haji nak mengupas tentang isu usuk router. Pak Haji yakin dan percaya bahawa sahabat-sahabat semua dah mendengar cerita-cerita yang berbagai version di social media baik daripada pihak peguam, daripada pihak NGO dan juga pihak-pihak orang yang berpolitik. Tapi hari ni pertama sekali Pak Haji buat video ni, Pak Haji nak ucapkan tahniah kepada usuk router dan juga Pak Haji ucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga para barisan peguam yang bertungku lumus berusaha untuk menyelamatkan usuk router dan juga kepada rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kemenangan usuk router. Jadi apa yang Pak Haji nak kongsi kat sini adalah untuk memberitahu kepada Papanon dan juga Walanon. Kalau kita rasa kita ni kuat, kalau kita rasa kita ni hebat, bahawa sesungguhnya Allah SWT itu maha hebat. Allah SWT itu maha kuat. Jangan kita taksub dengan pemimpin kita yang sekarang ni sebagai ketua negara. Beliau boleh menggunakan apa kuasa yang beliau ada. Tetapi ingat, kuasa Allah Ta'ala itu mutlak. Lebih hebat daripada kuasa manusia. Sebab manusia ni pun yang ada sekarang ni adalah Allah yang menjadikannya. Kita ni hamba Allah. Tapi kebanyakan manusia ni lupa tentang kuasa Allah yang sebenar-benarnya. Kenapa? Kerana fahaman-fahaman songsang, seperti fahaman liberal, seperti fahaman-fahaman yang menjauhkan diri kita untuk dekatkan diri kita dengan Allah dan juga merosakkan akidah kita. Jadi hari ini Pak Haji cuma nak negur kepada para Walanon dan Papanon supaya jangan rasa diri kita hebat. Pandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Hari ini kita dengar usuk router telah dibebaskan dan dilepaskan. Kita belum lagi mendengar lagi kes yang ditangguhkan. Bagi Pak Haji lah sebagai rakyat Malaysia, sebab Pak Haji kalau lihat dan dengar video-video Papanon ni, Papanon kalau bercakap memang power, memang hebat. Kan? Segala-galanya dia nak lawan, segala-galanya dia nak bantras. Tapi bila dengan usuk router ni, kenapa Papanon terlalu takut? Kenapa nak menangguh-nangguhkan? Kan? Bagi Pak Haji, lagi cepat kes tu selesai, lagi senang Papanon nak buat kerja. Kan? Kalau kita benar, kita tak takut. Itu orang kata, berani kerana benar. Jadi kat sini Pak Haji bukan nak mengulas tentang isu usuk router, tentang apa yang berlaku. Cuma Pak Haji nak nasihatkan kepada semua umat Islam yang ada dalam negara kita ni, dan juga terutama sekali umat Islam yang bersekongkol dengan kerajaan Madani. Jangan kita rasa kita ni hebat. Jangan rasa kita ni boleh menongkat langit. Jangan rasa Papanon akan kekal sebagai Perdana Menteri. Ingat sahabat-sahabat, dalam dunia ni sejarah, pemimpin-pemimpin yang zalim semuanya mati. Daripada zaman Firaun sehingga ke zaman sekarang. Dulu kita lihat bagaimana masa zaman Barisan Nasional, masa Bosco menjadi Perdana Menteri. Ramai orang beranggapan bahawa Bosco payah nak dijatuhkan. Barisan Nasional payah nak ditumbangkan. Tapi kita lupa bahawa kuasa Allah tu maha besar. Dengan apa yang berlaku pada zaman Bosco tu, dengan keuangan yang banyak, dengan BRIM, dengan berbagai-bagai dedak yang ditaburkan untuk rakyat. Tapi akhirnya bila Allah nak jatuhkan, Allah boleh jatuhkan sekelip mata. Jadi kepada Walanon dan juga Papanon, ingat, jangan kita rasa kita pegang kuasa sekarang ni kita boleh buat apa yang kita suka.
Walaupun kau sebagai orang yang taksub kepada Papa Nun, jangan ingat Papa Nun tak boleh tumbang. Jangan ingat Pakatan Harapan tak boleh ditumbangkan. Semuanya adalah hak mutlak Allah Ta'ala bila Allah berkehendak. Cuma kita sebagai seorang manusia, kita kena gunakan akal yang Allah bagi ni sebaik-baiknya. Kita kena lihat mana yang betul, mana yang salah. Kita kena lihat mana yang zalim, mana yang tak zalim. Jadi kita sebagai seorang manusia yang Allah bagikan kesempurnaan, gunakan kesempurnaan tu untuk kita memilih pemimpin. Untuk kita memilih jalan yang benar. Jangan kita mengikut jalan yang tidak benar. Jangan kita mengikut jalan yang boleh memesongkan akidah kita. Jadi dengan apa yang berlaku sekarang ni, kita dah nampak Papa Nun semakin hari semakin dalam ketakutan. Papa Nun semakin hari semakin dalam kegelisahan. Kan? Walaupun Papa Nun boleh gunakan apa saja kuasa untuk mempengaruhi mahkamah sekiranya benar, tetapi Papa Nun tidak boleh menguasai kuasa Allah Ta'ala. Sebab Allah yang boleh membolak-balikkan hati manusia. Kalau hari ini Papa Nun mengarahkan orang-orang supaya mengikut kata Papa Nun, tak mustahil bagi Allah untuk Allah membolak-balikkan hati mereka tu supaya jangan ikut arahan Papa Nun. Dengan apa yang berlaku dalam kes isu Lauda ni, inilah satu signal yang telah diberikan oleh Kuala Nun dan Papa Nun supaya bahawa sesungguhnya orang yang dizalimi, doa mereka adalah tiada hijab. Allah akan mengangkat doa orang-orang yang dizalimi. Lagi-lagi macam Usuk Rauda, dianiaya dengan jelas. Kan? Sekarang ni, mana orang yang meletakkan dadah dan pistol di dalam kereta? Mana orang yang memberikan info pukul 5 pagi tu? Kenapa polis tak nak cari dan siasat mereka tu? Apa motif mereka memberi maklumat kepada pihak polis, sedangkan benda itu adalah benda yang satu rekaan, satu perbuatan yang kata orang tu menzalimi Usuk Rauda. Jadi Pak Haji tak nak cakap panjang-panjang. Pak Haji nak mengingatkan kepada Wala Nun, Papa Nun, berbalik kepada pangkal jalan, ingat bahawa Allah Ta'ala itu maha besar. Dan kepada Papa Nun, kalau kita makin hari makin buat perkara-perkara yang Allah tak redha, yang mungkar, hidup kita tidak akan tenang. Jadi Papa Nun, dalam keadaan ketakutan sekarang ni, dalam keadaan yang gelisah, berbaliklah kepada Allah Ta'ala. Seperti mana dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berbaliklah kita kepada Allah Ta'ala. Ayat itu bukanlah untuk orang mati saja, tapi orang yang mengalami musibah, orang yang lari daripada petunjuk Allah, berbaliklah kepada Allah. Jadi kepada Wala Nun, ingat bahawa kuasa itu mutlak bagi Allah Ta'ala. Itu sajalah perkongsian Pak Haji pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.